Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbilalamin. Allahumma salli ala Muhammad. Amma ba'd. Hari ini kita akan bercakap lagi pasal kitab setan ni yang dikarang oleh Alamak Dr. Ni. Nama dia. Kenapa saya kata kitab ni kitab setan? Sebab Nabi larang kita berdusta di atas nama beliau. Okey, kita tengok dulu hadis yang pertama. Berdusta atas nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari sahabat Mughirah radhiyallahu anhu. Beliau berkata, saya pernah mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, dosa berdusta atas namaku tidaklah sama dengan dosa berdusta atas nama selainku. Barang siapa yang berdusta atas namaku dengan sengaja, bersiaplah ia menempati tempatnya di neraka. Di neraka. Di neraka orang Islam ke orang kafir? Tanya aja. Okey, seterusnya kita tengok kitab setan ni pada muka surat 37 yang dikarang oleh Alamak Dr. Ni. Okey, kita tengok dia tulis apa. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Barang siapa mengenal dirinya, maka sesungguhnya telah mengenal akan Tuhannya. Ini bukan hadis. Kalau hadis pun palsu. Kalau tak percaya, kita tanya orang tua ni. Kuliah kita pada malam ini adalah berkaitan dengan ungkapan kata yang sangat popular. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Sesiapa yang telah mengenal dirinya, sesungguhnya dia telah mengenal Tuhannya. Ungkapan ini begitu popular di kalangan masyarakat Islam di mana-mana, di kampung maupun di bandar, orang awam maupun ulama, khususnya masyarakat Islam yang berminat belajar dan beramal dengan ilmu tasawuf. Ungkapan ini menjadi satu faktor yang menimbulkan berbagai kebaikan dan juga sebaliknya menimbulkan keburukan. Tinjauan kita pada malam ini, kita tumpukan dahulu, adakah ungkapan ini hadis Nabi ataupun bukan hadis Nabi. Saya dapati tokoh-tokoh hadis yang besar, yang terkenal seperti Imam Syuuti dan lain-lainnya menganggap ungkapan ini bukanlah hadis kerana syarat-syarat bagi sebuah hadis tidak mencukupi, tidak memenuhi. Karena itu hadis tersebut tidak sah dan tidak sabit, kerana tidak cukup syarat-syarat periwayatan. Okey, kita dah dengar dah perkataan daripada Dr. Jahid. Dr. Jahid mengesahkan hadis itu palsu. Salah seorang ulama yang disebut adalah Imam As-Sayuti. Tak apa, sekali kita tengok. Yang kedua saya nak bantah pada muka surat 83. Tengok dia kata apa. Ni hadis Jabir. Ni pun hadis palsu juga. Sebab tu aku kata orang tua ni, Alamak Dr. Ni. Okey, kita tengok dia kata apa. Bahawasanya Allah telah menjadikan dahulu daripada segala perkara itu nur Nabi engkau ya Jabir, iaitu daripada nurnya cahaya Allah, cahaya Nabi kepada cahaya Allah. Maka jadilah demikian. Nur itu berkeliling dengan kudrat sekira-kira barang yang dikehendak Allah Ta'ala, dan tiada pula demikian di lauh dan qalam. Tu kata puak-puak Nur Muhammad ni, puak-puak batiniah ni, memang sesuai dengan perkataan ulama Asy'ariyah. Mereka adalah kafir, yang paling kafir di atas muka bumi. Itu perkataan ulama Asy'ariyah. Kalau nak maki, pergi maki Asy'ariyah. Pertama sekali, kita dengar dulu daripada Ustaz Bedul Somad. Kita dengar dulu apa yang dikatakan oleh Ustaz Bedul Somad tentang Nur Muhammad. Apa yang diciptakan Allah pertama kali, Pak Ustaz? Kata orang, tarekat yang pertama diciptakan adalah Nur Muhammad. Saya tak berani bicara tarekat kalau tidak bertanya pada orang tarekat. Maka orang tarekat pun yang alim, jangan yang jahil. Orang tarekat yang ahli hadis jarang. Ada ahli hadis tidak tarekat, ada orang tarekat tak ahli hadis. Datang ke Pekanbaru, ahli hadis dan tarekat, namanya Syekh Muwaffaq, tarekatnya Syaziliyah. Pernah juga mengambil Qadiriyah.
ada juga mengambil ijazah Naqsyabandiyah. Jadi tarekat dia banyak, tapi yang dia ijazahkan di masjid ini itu zikir Syaziliyah dari Imam Abdul Hasan Asy-Syazili. Maka saya jumpai dia langsung di kamar hotel Pangeran. Syekh, saya mau nanya banyak masalah nih, takutnya di masjid nanti tak sempat orang banyak. Di masjid orang banyak bukan nanya, minta foto. Banyak pertanyaan. Di antara yang saya tanya tentang hadis Nur Muhammad. Kata dia, ya ibni, wahai anakku, hadis tentang Nur Muhammad ini tidak sahih. Nanti yang berkata Syekh tarekat Syaziliyah, mursyid dia bukan. Okey, kita dah dengar dah perkataan daripada Ustaz Bedul Somad. Ustaz Bedul Somad pun kata Nur Muhammad hadis palsu. Kalau berdusta di atas Nabi pun masuk neraka, apatah lagi ambil perkataan yang berdusta di atas Nabi jadi akidah. Takkan nak masuk syurga kot. Jadi pakailah otak dengan cara yang bijak. Choose wisely. Jangan jadi lembu sangat. Okey, seterusnya kita akan tengok satu kitab risalah yang telah diterjemahkan ke dalam bahasa Melayu. Kitab ni ditulis oleh ulama Ahbash yang berakidah Asy'ariyah. Ahbash ni sangat-sangat tak suka dengan Wahabi. Kita tengok apa perkataan Ahbash di dalam kitab beliau. Pertama sekali, Abdullah Habsyi kata apa? Hadis Jabir ni sering dikaitkan dengan Musannaf Abdul Razak. Okey, kita tengok apa yang Abdul Razak sebut di dalam tafsir dia. Dalam tafsir Abdul Razak dari Qatadah dalam penjelasan firman Allah tertulis sebagai berikut. Inilah permulaan ciptaan Allah sebelum Allah menciptakan langit-langit dan bumi. Maknanya Abdul Razak pun mengatakan bahawa ayat adalah yang pertama dijadikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dia tak kata Nur Muhammad. Dalam ni kita bukan nak sembang kalam dulu ke apa dulu ke tak. Kita nak sembang apa yang disebut oleh Abdul Razak. Salah atau betul itu kita sembang bab lain. Okey, kita tengok pada muka surat 81. Jika ada yang berkata, bukankah Rasulullah telah bersabda, awal apa yang diciptakan oleh Allah adalah nur nabimu wahai Jabir. Allah menciptakannya dari nurnya sebelum segala sesuatu. Itu kalau orang tanya. Maka Abdullah Harari bagi tahu cara nak jawab. Cukuplah dalam membantahnya bahawa hadis ini menyalahi 3 hadis sahih tersebut di atas. Awal sebelum ni lah. Adapun penyandaran hadis Jabir ini kepada Baihaqi maka tidak ada benarnya. Oleh kerana penyandaran hadis itu hanya kepada Abdul Razak dan sesungguhnya hadis itu pun tidak ada penyebutannya dalam Musannaf Abdul Razak. Bahkan yang ada dalam tafsir Abdul Razak dikembalikan hadis ini. Di dalamnya disebutkan bahawa asal keberadaan segala sesuatu adalah dari air yang kita baca tadi. Seperti yang kita telah kutip di atas pada muka surat 80. Jadi di sini jelas hadis Jabir adalah hadis palsu. Ulama-ulama Asy'ariyah memang tolak hadis ni. Tapi puak-puak lembu yang mengaku Nur Muhammad, mengaku kenal Tuhan. Yang peliknya mereka tak kenal hadis. Ulama-ulama hadis dah tolak hadis-hadis Nur Muhammad. Tapi puak-puak Nur Muhammad tak kenal hadis. Okey, kita tengok lagi. Pada muka surat 94, kita tengok macam mana Abdullah Harari terul geng Nur Muhammad. Geng Nur Muhammad tengok betul-betul. Pertanyaan tertuju di atas mereka yang mengatakan bahawa Rasulullah makhluk Allah yang paling pertama. Katakan kepada mereka, bukankah kalian berkeyakinan bahawa iblis diciptakan sebelum Adam? Mereka akan menjawab, tentu, kerana ada teks Al-Quran menyebut demikian, iaitu firman Allah, dan jin, yakni iblis telah kami ciptakan ia terlebih dahulu dari api yang menyala-nyala. Surah Al-Hijr ayat 27. Dari sini kita katakan kepada geng Nur Muhammad, kepada mereka, apakah yang terdahulu iblis ke atas Adam dalam penciptaan menunjukkan bahawa iblis lebih utama daripada Adam dan Nabi Muhammad? Okey, aku tanya paling mudah lah. Nur Muhammad tu jadi iblis dulu ke? So, apa kepentingan Allah cipta iblis daripada Nur Muhammad terlebih dahulu sebelum Allah mencipta Nabi Adam dan juga Nabi Muhammad? Sebab tu kalau akidah palsu, argumen dia tetap jahanam.
Tanpa keraguan, mereka tidak akan menjawab hal tersebut dan tidak menuntut adanya iblis lebih utama dari Adam. Awak tak ambil padan muka hangpa. Bodoh sangat. Orang suruh mengaji Quran dengan hadis, hampa pergi cari dajjal-dajjal, hampa pergi cari setan-setan, hampa pergi cari iblis-iblis yang bawa hadis palsu, lalu hampa ambil sebagai akidah. Oh, ini akidah Nur Muhammad. Sebab tu ulama Asy'ariyah menegaskan bahawa golongan batiniah, golongan Nur Muhammad adalah golongan yang paling kapiak di atas muka bumi. Kenapa tak pergi maki ulama Asy'ariyah? Kenapa nak maki orang Wahabi? Takut orang tak dapat gelaran Asy'ariyah Maturidi. Macam tu. Nampaknya saya dah terlepas satu muka surat. Okey, kita mulakan semula pada muka surat 82. Kita tengok ulama yang membantah Nur Muhammad. Tengok betul-betul gian Nur Muhammad. Jangan duk jadi lembu kena cucuk hidung. Tengok apa dia kata. Kemudian orang yang sezaman dengan kita, Syekh Abdullah Al-Ghumari, muhadis wilayah Morocco, menegaskan bahawa penyandaran hadis Jabir ini kepada kitab Musannaf Abdul Razak adalah sebuah kesalahan. Oleh kerana tidak ada penyebutan hadis itu dalam Musannaf Abdul Razak, tidak ada di dalam kitab jami'nya, juga tidak ada di dalam tafsirnya, dan memang demikian tidak ada penyebutan hadis Jabir tersebut dalam karya-karya Abdul Razak. Siapa yang kata? Syekh Abdullah Al-Ghumari. Orang sufi juga. Kita tengok lagi. Demikian pula seorang ahli hadis terkemuka pada zamannya, Al-Hafiz Ahmad bin As-Siddiq Al-Ghumari, menilai bahawa hadis Jabir tersebut adalah hadis palsu, maudhu'. Beliau berargumen bahawa redaksi hadis ini aneh dan asing, rakik, dan makna-maknanya mengandungi kemungkaran. Kepada Gian Nur Muhammad, nak bangga lagi dengan hadis sampah? Ataupun masih nak berbangga dengan alamak Dr. ni? Sembang kenai Tuhan. Ni, hadis palsu pun tak kenai. Inilah kata Dajjal kaki pembuhung. Bila aku sebut dia Dajjal kaki pembuhung, memang dia kaki pembuhung. Konon-konon kenai Allah. Konon-konon nak hurai martabat 1 sampai 7. Konon-konon kutip ayat Arif Billah. Hadis Nabi pun tak kenai. Konon-konon nak cerita ghaib, kejadian sebelum jadinya makhluk. Hadis Nabi yang nyata atas muka bumi pun dia tak kenai. Sebab tu aku kata Dajjal. Alamak, Dr. ni. Ada siapa lagi nak bantah, nak bela dia? Kata, oh inilah jalan ke syurga, bawa hadis palsu. Dan orang akan kata apa? Oh, Abdul Hadi dia biadab, kurang ajar dengan ulama'. Aku kalau biadab, kurang ajar dengan ulama'nya. Tapi, ni, biadab dengan Nabi, guna hadis palsu. Biadab dengan Allah, bercakap tentang Allah yang tak ada nas dan dalil. Ini lagi biadab, ini lagi kurang ajar. Inilah Dajjal sebenar. Nak bela? Nak bela keluar, kita sembang. Bawa nas, bawa hadis, bagi tahu je bila kita nak berdialog. Tadi Dr. Jahid ada sebut tentang Imam Sayuti. Kita tengok pada muka surat 100. Kita tengok apa yang disebut oleh Abdullah Harari mengenai Imam As-Sayuti. Ungkapan As-Sayuti yang dituliskan dalam kitab Ghun Al-Mu'tazi, justru sebaliknya, beliau menuliskan adapun hadis awaliyah An-Nur Al-Muhammad, maka ia tidak benar. Ni imam besar ni. Makna kata Dok Petani ni dia sengaja membantah ulama hadis. Ni ulama Asy'ariyah. Mengaku Asy'ariyah. Ulama hadis Asy'ariyah hampa tolak. Kita tengok lagi. Demikian tulisan As-Sayuti. Beliau dengan redaksi ini menafikan keberadaan, kebenaran kandungan makna hadis itu sendiri. Dengan demikian, jelas beliau menghukumi hadis tersebut dengan kelemahan pada maknanya. Beliau tidak menyebut sanad dalam hal ni. Hadis kalau tak ada sanad tu hadis palsu. Bahkan hadis palsu pun ada sanad. Ni hadis apa? Hadis Muhammad tu, hadis setan, hadis Dajjal. Hadis paling kapiak di atas muka bumi. Okey, kita tengok pada muka surat 108 pada perenggan kedua tu tentang Syekh Abdul Ghani. Kita tengok dia kata apa.
Syekh Abdul Ghani An-Nabulsi mengatakan, siapa yang meyakini bahawa Allah terpisah darinya sesuatu atau terpisah dia dari sesuatu, maka dia seorang kafir. Apa maksud dia? Kalau kata Nur Muhammad tu terpisah daripada Allah, tu makna dia kawan tu kafir kalau dia beriktikad macam tu. Siapa kata? Ni ulama sufi. Clear dia sebut, jika ada sesuatu yang terpisah daripada Allah, yakni Nur Muhammad, dan kita beriktikad macam tu, itulah kafir. Kalau tak hati sangat. Dah tengok lagi. Sekalipun dia mengaku bahawa dirinya Muslim, maknanya beriktikad Nur Muhammad tu daripada Allah adalah kafir. Dan barang siapa meyakini bahawa Allah sebagai nur, yakni cahaya yang digambarkan, dikhayalkan oleh akal, maka ia seorang kafir. Clear. Gen Nur Muhammad memang kaki khayal, kaki berangan. Duk seorang-seorang fikir, Allah macam ni, Allah macam ni, Nur Muhammad macam ni, no. Nur Muhammad macam ni. Esok aku nak pemuruh apa? Esok berdebat. Tu cerita dia gen Nur Muhammad. Ni, aku duduk dalam Nur Muhammad lah weh. 20 tahun aku duduk dalam Nur Muhammad. Kalau hampa nak kencing aku, silap orang lah. Kita tengok lagi. Maka berkeyakinan bahawa Rasulullah sebahagian dari nur, yang nur tersebut adalah bahagian zat Allah, adalah sama dengan keyakinan orang Nasrani yang mengatakan bahawa Nabi Isa adalah ruh, yang ruh tersebut adalah bahagian dari Allah. Pusing pilah kok mana pun, kafir tetap kafir. Dan aku duk tunggulah juga siapa nak bela orang tua ni. Keluarlah. Bela ulama kesayangan Nusantara. Konon-kononnya nak kenal Tuhan. Hadis Nabi pun dia tak kenal. Tengok lu siapa? Alamak, Dr. Ni. Patutlah bodoh. Sekian. Assalamualaikum.